Saya makan Nutrika start bulan 1 itu kan. Saya masuk Nutrika. Saya makan 2 sachet. Saya ni pengidap asma yang teruk lah. Masuk hospital, keluar hospital dengan asma tu. Habis tu setelah saya konsum Nutrika, asma saya berkurangan, boleh katakan baiklah, tak perlu nak tu pakai inhaler. Kalau dulu inhaler siang malam inhaler kan. Lama dah anti apa tu dah asma tu? Asma dah lama. Tapi dia hilang datang. Dia tak berterusan lah dulu kan. Tapi kalau dia datang bila batuk, dia terus masuk hospital. Sekarang so dah pakai Nutrika, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Nutrika, dengan izin Allah, saya sembuh sekarang ni. Berapa session anti ambil sehari? Berapa lama? Saya ambil 1 pagi, 1 malam. Berapa lama anti makan Nutrika? Start bulan 1 itu. Bulan 1 ini bulan 8. Ya.